Ya, Assalamualaikum. Saya pertama kali makan burasak. Ini memang istimewa lah. Kalau dekat Batu Pahat, orang Johor khususnya, dia macam lemang tapi dia lain sikit. Balut dengan daun pisang. So saya nak cuba dia punya rasa dia, kan? Burasak. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok macam mana. Macam lemang. Ya, macam lemang lah. Tapi dia punya cara pembuatan dia ni lain lah. Dia macam kuih ni pun ada juga. Apa ni? Kuih lepat pisang apa semua kan. So guys, ni dia burasak. Nak sedap, saya rasa kena makan dengan rendang apa semua. Asam pedas pun ada. Kan? Boleh makan dengan asam pedas ke? Dia bukan ada lain. Jarang. Jarang. Burasak.